Okay guys, selamat guys. Jom saya tunjukkan macam mana nak entry dekat trendline. Nak tarik trendline macam mana? Semua macam ni. First kita nampak dia buat kenaikan. Contoh dia buat macam ni, dia naik kan. Dia naik, lepas tu dia buat penurunan balik. Contoh dia buat penurunan. So ni shadow dan ni shadow So kat mana kita nak tarik? First kita akan tarik macam ni lah Kalau saya akan tarik ambil dekat body atas ni dengan body bawah. So bermaksud kalau kita dah nampak macam ni, dia sentuh je dekat trend dia sentuh dekat trend line, contoh macam ni. Dia sentuh kat trend line dan tak tembus, bermaksud dia sentuh macam ni. Shadow dekat bawah trend line, kita boleh entry buy lah. Sebab apa? Dia akan naik semula ke atas untuk buat up trend. Contoh macam ni. Dia akan naik balik ke atas. So kat atas ni kita nak beli kat atas sama juga guys. Selagi dia tak tembus, dia tinggalkan shadow, korang boleh entry sell pula dekat atas ni. So dia akan turun balik sama juga. Lepas tu tengok, kalau dia contoh dia tembus dia tembus. So kat sini tak boleh nak buat apa. Korang tunggu dia sentuh balik dekat trend line, lepas tu boleh entry sell. Faham tak macam tu? So kita dah boleh tarik dah trend line. So kalau dia pull back balik, dia naik ke atas ke trend line balik, sini kita boleh entry sell, sini kita boleh entry buy, dan kat sini kita entry sell. So dia akan main, tak kisahlah dia buat macam ni ke, dia mesti akan turun balik ke trend line ni sampai berapa kali touch. Minimum dia akan buat 3 kali touch. Itu minimum kebiasaan 3 kali sentuh dekat trend line. So korang boleh makan 1, 2, 3 kali kat sini. 3 kali korang boleh makan. Itu setup trend line. Kalau selagi trend line ni tak tembus, contoh kat sini dia dah main 2 kali kan, 1, 2, lepas tu kali ketiga ni dia naik kat sini sikit, lepas tu dia turun, tembus. So tembus ni korang tak boleh buy lagi, tunggu dia turun, dia sentuh balik kat sini, korang boleh sell. Selagi dia tak masuk balik kat trend line kan, korang boleh sell. Sama juga, selagi shadow yang duduk atas tak ada masalah, korang boleh entry. Contoh kat bawah ni dia tinggalkan shadow je, shadow terkeluar daripada trend line, still boleh entry lagi untuk buy. Sebab apa? Dia belum cross body dekat bawah. Faham Contoh macam ni trend line kan. Itu je lah guys. Kalau nak faham lagi, boleh DM guys, DM saya.